membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 25 Mac 2025. Luar biasa. Yohanes bab 18 ayat 3 hingga 8. Dengan demikian, Yudas pergi ke situ membawa sepasukan askar dan sebilangan pegawai, ketua imam serta orang Farisi. Mereka membawa lantera, suluh serta senjata. Yesus mengetahui segala yang akan terjadi ke atasnya. Dia pun mendekati mereka lalu bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Yesus orang Nazaret." Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia." Mereka semua undur lalu rebah ke tanah. Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Yesus orang Nazaret." Yesus berkata, "Aku sudah berkata bahawa akulah dia. Kalau aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Bahagian cerita di Getsemani ini menakutkan saya, terutamanya bila Yesus berkata, "Akulah dia." Askar yang cuba menangkapnya berundur dan rebah ke tanah. Mengapa begini? Sebab Yesus baru sahaja menggunakan nama Tuhan, "Akulah aku," dan dia menggunakannya mengenai dirinya. Ada kuasa dalam nama ini yang membuat mereka rebah. Saya berfikir bagaimanakah perasaan mereka selepas menangkap Yesus. Untuk diri saya tentu akan menjadi terlalu takut. Bayangkan cuba menangkap seorang yang mempunyai kuasa ilahi, yaitu menangkap Tuhan sendiri. Namun begitu, entah bagaimana mereka berjaya melakukannya. Ini terjadi selepas Yesus memerintah mereka membebaskan murid-muridnya. Jika ada apa-apa dalam keseluruhan cerita ini yang harus memberitahu kita siapakah Yesus, inilah kisahnya. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia kita untuk menyelamat dan membebaskan kita dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dia bangkit semula pada hari ketiga. Kita berdoa, "Tuhan, saya tahu Engkau adalah Tuhan. Terima kasih kerana menjadi juruselamat saya. Amin."